image of the lens. Yang pertama, the lens and the frame. Dalam video ini, teknik framing digunakan secara berkesan untuk menyampaikan mood dan fokus kepada sesuatu subjek. Sebagai contoh, close up menekankan ekspresi watak, manakala wide shot digunakan untuk menunjukkan hubungan antara watak dengan ruang sekeliling, seperti babak di koridor ataupun di luar bangunan. Ini menunjukkan bagaimana lensa bukan hanya menangkap imej semata-mata, tetapi ianya juga dapat membina naratif visual. Yang kedua ialah wide lens and expansion of space. Terdapat beberapa shot menggunakan sudut yang luas yang menampilkan persekitaran college dengan latar yang luas dan terbuka. Kesan ini juga memberikan rasa kebebasan, tetapi dalam konteks cerita, ia juga menunjukkan perasaan kecil atau tekanan yang telah dialami oleh watak di tengah ruang yang besar, ataupun dipanggil sebagai satu kontras visual yang menarik. Yang terakhir ialah image control at the lens. Penggunaan fokus dikendalikan dengan kreatif dalam beberapa babak, khususnya apabila subjek utama ditonjolkan dengan latar belakang yang diburamkan menggunakan shallow depth of field. Teknik ini bukan sahaja menekankan kepentingan subjek dalam naratif, malah turut mengarahkan tumpuan penonton dengan lebih berkesan. Pendekatan ini juga dapat mencerminkan kawalan visual yang lebih teliti dalam menyampaikan mesej dan emosi dalam sesuatu babak. Seterusnya, saya akan menerangkan color terminology. Warna dalam video ini digunakan untuk menyampaikan emosi. Tona warna yang cerah dan semula jadi digunakan untuk babak biasa, manakala warna gelap dan lebih redup digunakan dalam babak tekanan seperti saat pelajar bersendirian. Ini mencerminkan emosi watak tanpa perlu dialog yang panjang. Seterusnya ialah color temperature, iaitu the balance. Suhu warna diurus dengan baik. Babak luar menampilkan warna neutral dan natural light yang memberi kesan realistik, manakala babak dalam bilik menampilkan sedikit bias ke arah warna sejuk, memberi mood yang lebih tepat. Akan menerangkan tentang 9.3 gambar dan 9.4 video color space. Walaupun video ini berskala pelajar, julat warna gamut dikekalkan dengan stabil, warna tidak terlalu tepu atau lari dari skema asal. Ini menunjukkan pemilihan color space yang sesuai, mungkin dalam standard REC 709 untuk paparan umum. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 9.5 The Matrix. Penyesuaian warna dalaman color The Matrix dalam kamera dikekalkan untuk warna kulit dan suasana kekal semula jadi. Ia membantu mengekalkan kesinambungan warna antara babak dalam dan babak luar. Creating of color light. Dalam beberapa babak dalaman, pencahayaan mungkin datang daripada sumber yang tidak sekata, tetapi dapat dilihat dengan adanya usaha penyeimbangan white balance agar warna tidak kelihatan terlalu kekuningan dan kebiruan secara berlebihan. Introduction to Exposure Theory. Exposure dijaga dengan baik di mana subjek utama kelihatan jelas, tiada babak yang terlalu cerah dan tiada babak yang terlalu gelap, menandakan kawalan pencahayaan dan setting kamera dalam keadaan yang baik. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang the tool of exposure. Meskipun tiada paparan teknikal seperti histogram, visual menunjukkan penggunaan exposure yang seimbang. Subjek berada dalam pencahayaan yang tepat tanpa kehilangan maklumat dalam highlight atau shadow.